Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita benar-benar percaya tentang syurga dan kita benar-benar inginkan syurga itu, tentunya kita tidak bermain-main di bulan Ramadan ini. Kalau kita benar-benar beriman, kita benar-benar yakin, kita benar-benar percaya tentang hari pembalasan, kita tidak mahu dihukum Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya inilah bulan yang kita nak bersihkan segala dosa-dosa kita. Kalau kita percaya kita penuh dengan dosa-dosa dan kita tidak mahu masuki neraka Allah Subhanahu Wa Taala, inilah bulannya untuk kita mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mengumpul pahala, untuk kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita benar-benar beriman, pastinya kita tidak akan biarkan bulan ini berlalu begitu saja dan tidak mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang ini. Sedarkan diri kita, kita yang beruntung kerana kita diberi peluang sekali lagi bertemu dalam bulan Ramadan. Kita nak dapatkan pahala, kita nak bersihkan dosa-dosa kita, kita nak dapatkan kasih sayang Allah.